Okey, soalan pertama. Apakah hormon yang dilepaskan ketika melakukan aktiviti fizikal yang membantu mengurangkan stres? A. Kortisol, B. Endorfin, C. Melatonin, dan D. Insulin. A. Salah. Okey, calit. Okay, next. C. C. Salah. Calit. D. Salah. Jadi jawapan dia, Apa soalannya tadi? Oh my god. apakah hormon yang dilepaskan ketika melakukan aktiviti fizikal yang membantu mengurangkan stres? A. Kortisol, B. Endorfin, C. Melatonin, dan D. Insulin. B. Endorphin. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya. Berapa minit senaman sehari yang disyorkan untuk menjaga kesihatan mental? A. 5 minit, B. 10 minit, C. 30 minit, dan D. 2 jam. B. 20 minit kan? B. 10 minit. 10 minit. Salah. Cari. Okay, next. D. D. 2 jam. 2 jam. Salah. Cari. Siapa yang mau senang 2 jam? C. 30 minit. C. 30 minit. Okey, betul. Okey, soalan yang seterusnya. Berapa jam tidur yang dicadangkan untuk mengurangkan tekanan bagi orang dewasa? A. 3 hingga 5 jam, B. 5 hingga 6 jam, C. 7 hingga 9 jam, dan D. 10 hingga 12 jam. B. 5 hingga 6 jam. Salah. Sorry. Okay, next. Saya rasa enggak macam. 3 hingga 5 jam. Salah. Okay, next. Soalan yang sama kan? Soalan sama. Saya rasa D. 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 Ada yang jawab D tadi. Calit. Okay, next. Pada C. C. 7 hingga 9 jam. Okay, betul. Okay, soalan seterusnya. Apakah nama teknik pernafasan yang digunakan untuk menenangkan badan ketika cemas? A. Pernafasan dada, B. Pernafasan dalam, C. Pernafasan cepat, dan D. Menahan nafas. Pernafasan dada. Pernafasan dada. Salah. Calit. Okay. B. B. Pernafasan. Pernafasan dalam. Ya. Okey, betul. Okay, next. Soalan kedua terakhir. Apakah nama hormon yang meningkat apabila seseorang mengalami stres? A. Dopamin, B. Serotonin, C. Kortisol, dan D. Oksitosin. Susah ni. B. B. Apa B? Apa tadi? Apa tadi? Serotonin. Salah. Aduh. Next. Jawapan dia. Jawapan dia mesti C. C. Apa C? Kortisol. Okey, betul. Okey, soalan terakhir. Apakah nama teknik senaman yang menggabungkan postur, pernafasan, dan kelenturan untuk mengurangkan stres? A. Angkat berat, B. Tinju, C. Larian pecut, dan D. Yoga. Angkat berat. Angkat berat. A. Salah. Calit. B. Tinju. B. Tinju. Salah. Ni makin stres ada lah. Tak tahu. Tak tahu. Okey, calit. Apa tadi? Apakah nama teknik senaman yang menggabungkan postur, pernafasan, dan kelenturan untuk mengurangkan stres? A. Angkat berat, B. Tinju, C. Larian pecut, dan D. Yoga. Yoga. D. Yoga. Okey, betul.